Hari ni saya nak ajar cara buat ni, tepung dia. Macam mana nak bagi rangup. Okay, saya nak ajar macam mana buat tepung bagi rangup dan cantik macam ni. Tengok saya nak ajar. Okey, yang ni tepung rangup dan cantik macam ni. Kanak-kanak pun boleh makan, dewasa pun boleh makan. Mari saya nak ajar cara dia. Mari. Yang pertama, tepung beras 500 gram. Tepung jagung 500 gram juga. Kenapa kita pakai tepung jagung? Sebab tepung jagung ni lah yang buat dia rangup. Telur 2 biji, pasti cuci dulu ya. Okey, yang ni kapur makan. Air kapur makan mesti letak sikit. Letak air je sedikit. Okey. Lepas tu pewarna warna oranye. Sebab biasa kita letak kunyit. Kalau letak kunyit dia jadi kuning. Tapi kita suka warna oranye. Sebab bila warna oranye dia jadi macam ni. Warna oranye macam ni. Cantik kan? Gula 2 sudu. Garam 2 sudu. Air ni kita letaklah sedikit dulu. Letak dulu. Lepas tu kita gaul dulu. Gaul sampai dia tak ada biji-biji bagi dia betul-betul halus. Dah habis biji-biji. Okey. So tadi kita dah gaul dengan tangan, lepas ni kita gaul dengan ni pula. Okey, pastikan dia dah sebati Okey, so kita nak try goreng. Okey, try goreng. Dia okey ke tak? Kalau kita nak tahu. Bila kita nak tahu dia cantik ke tak cantik, kita try. Test dalam minyak macam ni. Okey. So kita tengok hasil dia. Okey, so hasil dia jadi macam ni. So, akak-akak boleh buat udang celok tepung, sotong celok tepung, ikan celok tepung, lala celok tepung, macam-macam celok tepung boleh. Akak boleh buat je. Ikut resipi yang saya bagi. Okey? So, jika video ni bermanfaat kepada akak-akak, boleh share kepada rakan-rakan. Okey? Bye!